Saya juga berharap bila kita turunkan kadar charge, saya berharap peniaga juga akan munasabah bila mereka mengenakan harga-harga makanan mereka kepada golongan penduduk warga Kuala Lumpur. Kerana bersama-sama dengan mereka kita nak bantu turunkan kadar ataupun harga makanan yang dijual di Bazar Ramadan. Okey, ada soalan? Semestinya persatuan puas hati kerana seperti yang saya nyatakan, dapatan dalam libat urus adalah mereka tidak dapat membantu ahli-ahli mereka yang ada di tapak sedia ada tempat mereka berniaga, dan mereka bila melalui proses undian mereka dihantar ke tempat yang jauh. So tahun lepas bila semuanya diuruskan oleh DBKL agak berat terhadap tenaga kerja DBKL, tetapi tahun ini melalui perkongsian pengurusan dengan persatuan, DBKL boleh juga fokus untuk tindakan penguatkuasaan. Okey? Kita nak pastikan semua bazar Ramadan bersih. Jangan lupa sekarang SW Corp mereka boleh melaksanakan penangkapan bila ada orang membuang sampah dan ada community service. Jadi semua saya minta jaga kebersihan tapak bazar Ramadan lah. Untuk Putrajaya dengan Labuan tak ada apa-apa perubahan, sama seperti tahun lepas. Okey, hanya DBKL saja yang ini. Boleh ya? Insurans itu kalau mereka penjaja cedera dalam proses mereka menjual makanan semasa mereka mengoperasikan tapak bazar mereka lah. Boleh ya? Jadi sama-sama kita bantu kurangkan kos supaya warga Kuala Lumpur bila mereka keluar ke tapak bazar Ramadan mereka happy.